Hari ni sampan ni sebenarnya tak ada siap penuh sepenuhnya. Baru 98%. Tapi disebabkan musim banjir ni, kami akan try, InsyaAllah kami akan try sampan ni dekat tempat banjir sebelum dilancarkan ke sungai, tempat yang sepatutnya. Okey, semoga bersih. Semoga sampan berjaya dinaikkan di atas. InsyaAllah di musim banjir ni saya akan cuba sampan ni. Kalau berjaya dengan baik, bolehlah saya letak di sungai untuk aktiviti mancingkan. Dekat enjin 6.5. Nak tengok kemampuan enjin ni. Tempat banjir ni agak dalam dan ada juga tempat singkat. Okey, alhamdulillah sampan ni berfungsi. Dari segi kita ada tekong dari pengalaman. Kita melawat kawasan banjir. Kawasan yang banjir sangat ni, yang ada orang dekat atas, belah kawasan atas perumahan pun ada yang masih tak boleh keluar. Okey. Kami dah try menggunakan enjin kecil. Tak salah. Daripada segi keseimbangan kena prepare sikit-sikit lah. Alhamdulillah, sampan dalam keadaan stabil, boleh diguna pakai ketika musim banjir. Alhamdulillah, dapat sebelum guna sampan untuk mancing. Alhamdulillah, sampan ni dah berjasa di musim banjir.